Welcome back to Balkis Anis channel. So hari ni hari first day puasa. Jadi Balkis nak pergi berbuka puasa dekat rumah kakak Balkis. Sebab dia buat buka puasa kat rumah dia dan birthday anak buah Balkis, Sasa. Sasa bila kalau korang ingat ting ni dia Sasa. So sebelum Balkis pergi, Balkis nak cari hadiah dulu untuk Sasa. So let's go guys. Cuba kat sana. Hai, so Balkis dah beli tadi. Now Balkis nak bungkus dia macam hadiah. Hadiah kan? Kita bungkus dia macam hadiah. A table. So sementara tu sebelum saya gerak ke rumah dia, saya takut dah sampai dia excited. Lepas tu dia terus masuk, dia tengok. Sebenarnya boleh je bagi macam tu je sebab dia cantik. Tapi saya nak macam ada vibe hadiah macam tu. Okay. Alamak, saya lupa beli something to Yasmin and Noah. Alamak, macam mana? Tiga hadiah ke Yasmin dengan Noah. Bukan hadiah, maksudnya main takut ni lepas ni tu. Dah lah, dia main tu dia lah, dia takkan Sasa je kan. Tahu orang main bola lah. Ekak dah hari ni. Lewat dah ni. Boleh. Ingat langsung ni. Kita berbeza ada Sasa. Kau tu pula amur. Aku bekerja minit. Saya tak pandai guys, tapi saya cuba guys. Lihat guys. Wow, amazing. Amazing. Fantastic. Ada sangat dengan awak hari tu you jadi. Tak boleh lah. Jadi tak ada jaga. Jadi cacat. Kata cacat dia. Lalu WhatsApp kan tengok ha. Hadiah ni lagi besar daripada hadiah hari tu. Hari tu kecil je hadiah tapi tak tahu apa hari tu jadi tak boleh. Maksudnya saya boleh hidup berdikari. Awak nak ke saya hidup berdikari? Tak sih. Mana hidup nak kaki. Happy birthday to you. Aisyah, Happy birthday. kedua macam Happy birthday to Aisyah. Happy birthday to you. Bagi Yasmin satu. okey, nanti batik buat. Betul kuenya sekarang juga. Buat Aisyah ni. Yeay. Awak. Sasa, happy birthday. Happy birthday to you dengan Nyanyi. Apa lambat? Nanti ambil gambar dah sama Fazli Sasa. Amelah ambil gambar. Diam, Sini gambar. Yasmin sini. Ibu mengandung. Buatlah lupa Aisyah. Awak? Buat. Sasa. Sasa. Hello. Datuk Wida makan ni. Aku jadi Datuk Wida. Hello. Datuk Wida pula. Oh, tunggu ni. Seminggu. Allah. Aku baik mulu-mulu. Ya, ni. Baju dia okey? Kenapa? Ya, kita boleh beli yang favorite ha. Yasmin. Nanti buat ni boleh Sasa get terus okey? Nanti Yasmin pula okey? Oh, okey. Jangan buang okey? Faham. Simpan elok-elok okey? Cakap ke ibu jangan buang.
Apa beli? Siapa beli? Oh, Sam. Thank you. Apa bro? Nanti buat datang rumah Aunty Mira kita main sama-sama. Sasa tidur. Atau ayah beli. Tu present ayah beli. Ada present lah. Pasal apa? Ejo hoto. Happy tak? Beli kedai atau buku tak tu? Wow. Wow. Yang macam ni buka yang ni pula. Buka yang ayah punya pula. Sebab buka ni ayah buka. Macam mana ni? Ah. Kumpul batu nisan. Hoto. Baju hoto. Aki pula pegang. Aki buat. Akan maki. Mana tu hai tu pun nak malu. Dia dengar bila kakak. Yasmin. Yes. Allah. Yasmin tengok mana? Ni tengok ayah beli apa ni? Ambil sin dulu. Ambil sin dulu. Tak nampak pun record. Dia nak tengok je. Ah. Ayah beli apa? Happy tak? Koyak macam ni. Tu Noah nak kira tu. Nak. Nani brum. Nani brum. Nani brum. Aki. Main sama-sama dengan Yasmin. Dia kena Yeah. terus. Ya ke? Yasmin nak yang ni? Nanti birthday Yasmin cik Aki bagi yang ni, okey? Ya. Okey. Aki bagi yang sama, okey? Okey. I want this one. It's a baby. It's a girl. Rakam saya. Saya buka. Hello. Yasmin main ke ni? Saya ke beli yang ni, okey? Saya nak beli Yasmin. Saya rakam sikit. Rakam Aki. Hello guys, welcome back to Balkis Anis. Jom subscribe. Beda.